Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut tentang laman web saya yang bertajuk Adab Tahun 1 Pendidikan Islam. Okey, sebelum tu saya jelaskan dulu apa yang dimaksudkan dengan model ADDI. Model ADDI ni dia sebenarnya ialah satu model reka bentuk pengajaran yang digunakan oleh guru atau pereka bahan untuk nak membangunkan sesuatu bahan pembelajaran tu secara sistematik dan berkesan lah. Jadi nama ADDI tu datang daripada 5 fasa utama, iaitu A tu ialah untuk analisis, D untuk design, D untuk development, I untuk implementation dan E untuk evaluation. Jadi model ni membantu kita supaya bahan pengajaran yang dibuat tu secara tergesa-gesa. Biar bahan dibuat tu tak tergesa-gesa lah. Jadi tapi ikut langkah yang tersusun. Daripada menganalisis keperluan murid, merancang reka bentuk, membangun bahan, melaksanakannya dalam PDPC dan akhir sekali untuk nak menilai keberkesanannya pembelajaran tu. Dengan kata lain, model ADDI ni penting sebab dia bantu guru hasilkan pengajaran yang lebih menarik dan berfokus untuk mencapai objektif pembelajaran yang lebih baik. Okay, lepas tu kita tengok pula yang pertama iaitu analisis. Okay, dalam fasa yang pertama ni kita buat analisis terhadap keperluan murid tu. Okay, sebagai contoh kan, murid tahun 1 ni dia masih baru lagi di sekolah. Dia perlukan bimbingan tentang adab dengan guru, adab dengan keluarga ataupun adab dengan guru dengan kawan-kawan lah. Jadi di laman web yang khusus yang saya buat ni ialah adab dengan keluarga. Jadi bahagian pengenalan dalam laman web ni dia menjelaskan objektif pembelajaran tu. Jadi di mana objektif dia ialah standard kandungan ialah menakul dan mengamalkan adab dalam kehidupan bersosial mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi standard pembelajaran dia dapat murid dia menerangkan maksud keluarga, menghuraikan adab terhadap keluarga, merumuskan kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga dan mengamalkan adab-adab terhadap keluarga tersebut. Jadi hasil daripada analisis ni, guru tahu topik apa yang perlu ditekankan dan macam mana nak sampaikan isi pelajaran tu supaya sesuai dengan tahap murid. Okey, seterusnya kita tengok pula pada yang kedua iaitu design. A lepas tu D ialah design. D yang pertama ialah design. Jadi seterusnya masuk ke fasa reka bentuk. Design ni reka bentuk. Dalam fasa ni guru ataupun pereka laman web ni dia merancang, susun atur dan bahan pengajaran ni supaya menarik dan mudah nak murid faham. Jadi di laman web yang saya buat ni Adab Tahun 1 Keluarga Ku Sayang yang bertajuk dia, kita ni boleh tengok nota pembelajaran dan aktiviti yang ada dalam laman web tu yang disusun mengikut tema. Contohnya adab dengan keluarga tu lah, iaitu macam-macam lah dalam tu saya letakkan. Jadi warna gambar yang saya letakkan juga digunakan dengan sangat ceria dan mesra supaya murid tu bila tengok dia minat, dia suka untuk tengok laman web tu. Jadi fasa ni penting sebab reka bentuk yang baik ni akan buat murid ni lebih tertarik untuk belajar apa yang kita ingin sampaikan tu. Okey, seterusnya kita di fasa development iaitu pembangunan. Jadi tadi kan reka bentuk. Jadi lepas siap reka bentuk, barulah masuk ke fasa pembangunan ni. Dalam fasa ni, semua bahan yang dirancang tadi dibangunkan dalam bentuk sebenar. Contohnya, dalam laman web saya tu Adab Tahun 1 yang bertajuk Keluarga Ku Sayang, kita ada latihan interaktif, video pembelajaran yang boleh murid lihat ataupun serta kuis yang saya buat dalam Google Site tu yang boleh dimainkan oleh murid-murid. Jadinya murid-murid bila masuk laman web tu, dia boleh terus main aktiviti yang ada dalamnya dalam website tu. Jadi bahan-bahan ni semua dibina berdasarkan hasil reka bentuk dan keperluan murid yang kita analisis tadi. Hasilnya, laman web jadi lebih hidup, jadi lebih menarik. Murid pun tak bosan bila tengok laman web tu. Jadi lebih hidup, interaktif dan sesuai digunakan dalam PDPC. Selepas itu, kita masuk kepada fasa keempat iaitu implementation yang bermakna pelaksanaan. Jadi, implementation ni ialah masa untuk guru tu guna laman web tu dalam pengajaran sebenar. Guru boleh bimbing murid guna laman web saya ni ataupun yang bertajuk Adab Keluarga Ku Sayang tu tahun 1 semasa PDPC di kelas ataupun di rumah.
Jadi di dalam Google Site tadi ada bahagian kolaborasi dan maklum balas yang membolehkan murid berinteraksi dan guru pantau aktiviti mereka. Fasa ni penting sebab di sinilah bahan yang dibina tu kita digunakan secara praktikal dan bukannya teori semata-mata. Makna kata bukannya sekadar buat dan dengar je. Jadi murid-murid pun boleh masuk dan main aktiviti dalam tu dan akan memberi hasil kepada murid-murid tersebut. Okay, akhir sekali iaitu evaluation yang bermakna fasa penilaian. Okay. Akhir sekali ni dalam fasa ni guru dia akan nilai keberkesanan laman web tersebut dan tahap kefahaman murid. Okay. Contohnya kan, guru boleh tengok respon murid melalui bahagian maklum balas yang ada yang saya buat dalam Google Site tadi. Okay, ada bahagian maklum balas ataupun guru boleh tengok nilai semula. Guru tu boleh nilai semula kandungan melalui rujukan yang disediakan dalam laman web. Penilaian ni dia sangat penting untuk tahu guru ni untuk tahu sama ada objektif pembelajaran tu dia tercapai ke tak. Dia dapat capai tak apa yang dia nak diajarkan. Jadi daripada situ guru boleh tengok dan guru boleh menambah baik apa yang kurang daripada laman web yang dia diguna pakai tadi. Okey. Secara kesimpulannya, laman web Adab tahun 1 ni yang bertajuk Kalau Aku Sayang ni dibangunkan berdasarkan model ADDIE yang sistematik dan berperingkat. Okay. Daripada setiap fasa, daripada analisis sampai penilaian, dia dapat membantu menghasilkan bahan PDPC yang berkesan, menarik dan sesuai dengan keperluan murid. Gabungan ADDIE dan laman web Adab tahun 1 ni membolehkan proses pembelajaran adab ni jadi lebih menyeronokkan dan bermakna serta mudah diakses. Okey, saya rasa setakat situ saja saya terangkan kaitkan ADDIE dengan laman website saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga adab, jaga akhlak.